Buat terung bakar tapi versi berlemak, bertambah-tambah lah hari ni. Jom kita buat. Okay, mula-mula kita bakar dulu terung ni. Just atas api sajalah, direct atas api. Sekarang kita terbalikkan dia. Boleh nampak terung dia. Kita bakar sampai dia semua hitam macam ni all side. And then ketepikan dulu. Sekarang kita potong bawang dengan cili padi sedikit. Kita perlu sedikit bunga kantan juga. Sekarang kita bersihkan terung ni. Dia punya kulit yang hitam-hitam ni kita kena buang dia lah. Just buka yang hitam-hitam ni kita tak nak. Lepas tu kita belah dua terung ni. Lepas tu kita lepehkan terung ni menggunakan satu sudu. Masukkan santan. Masukkan bawang dengan cili padi. Masukkan garam. Masukkan gula. Masukkan mushroom seasoning. Hidupkan api. Kacau dia slow-slow sampai santannya jadi panas. Once dia dah start boiling macam ni, tutup api. Dah cukup masak dah. Perai limau kasturi sebiji. Ikan bilis vegetarian, tabur sikit. Last, tabur sedikit bunga kantan. Jom kita rasa. So good. Kalau makan dengan nasi, confirm bertambah-tambah. Pedas, masam, manis and creamy. Flavor bunga kantan tu memang meletup.